Sampai knockdown si Koroy kerjakan budak Bana ni ya. Walaupun aku tak pandai bertinju, tapi aku sokong, kalau tak puas hati, ajak berentak macam ni. Selamat pun selamat, boleh bantai sepuas hati, tak risau kena cekuk, boleh duit pula tu. So kalau tak puas hati, ajak masuk ring. Bukan kau pergi bantai dekat luar. Rugi. Apapun sebaiknya elakkanlah perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Lebih baik kita layan video ni. Semangat gigih tu kalau ada dia buat, ada bakat, tak kira kaum, kita bantu. Saya berada di ladang beruas, ladang sawit, dan di sini ada penternakan lembu. Di belakang kita ini lebih kurang 600 ekor lembu yang dilepaskan daripada kandang dan petang nanti kembali semula. Dia cari makan di dalam ladang ini, lepas itu dia balik kalau dia rasa lapar, ada makanan lagi disediakan. Sekarang ini pengeluaran daging lembu tempatan di sekitar 20%. Kita yakin dengan usaha seperti ini kita akan pertingkatkan, sebab walaupun daging import itu banyak, orang nak buat kenduri kenara dan sebagainya, dia lebih suka lembu tempatan. Oleh itu kita harap ternakan tempatan ini dapat diperbanyakkan lagi, dan PPN negeri memang ada upaya untuk melebarkan, untuk memperbanyakkan ternakan seperti ini. Dan kita harap SSR daging kita akan tercapai 25% menjelang tahun 2030. Saya menyeru supaya pihak kerajaan dapat menambah dana bagi program-program ini, khususnya meningkatkan jumlah grant Rise Up dari 100,000 kepada 200,000 untuk memastikan keberlangsungan dan kemalangan industri pertahanan negara lebih berjaya. Apa yang dirayu tadi, Tuan Rumah Sembelih, insya-Allah kita akan tunaikan. Amountnya itu bincang dari masa ke semasa, ini bahagian security makanan. InsyaAllah Allah kita akan berusaha. Dan saya dari segi bantuan yang sebut sekali, kalah belakang. Saya tak kira parti. Buat kerja, ada bakat, kita bantu. Hang mai ke parti saya ni, kalau saya tengok dia buat kerja tak tentu halal, sebab parti ni dia berubah. Dulu ni hijau semua ni. Lah oren, parti dia berubah. Tapi semangat gigih tu kalau ada dia buat, ada bakat, tak kira kaum, kita bantu. Itu yang sikap kita. Sebab warna parti ni dia boleh berubah kan.